PKR antara parti yang paling awal buat pelancaran jentera pilihan raya Sabah. Ya. Sewaktu pemilihan timbalan presiden, calon timbalan presiden dah merasmikan jentera pilihan raya Sabah. Berapa bulan tu? Bulan 5. Pilihan rayanya bulan 11. Ya. Kau ada lebih kurang plus minus 5 ke 6 bulan untuk buat kerja on the ground, Okey. menentukan calon dan kempen. Kalau itulah betul lah gerak kerja kau, kan? Which is kau copy paste daripada somebody. Kau buat kerja awal tu, kononnya kau copy paste daripada somebody. Kalau kau betul-betul buat kerja awal, masa kempen tu kau dah boleh relax sikit lah. Betul. Sebab kau dah buat kerja on the ground awal, kau dah perkenalkan calon, kau pergi jumpa orang, buat mungkin ceramah kelompok ke, kan, buat program kecil-kecil, kan. So aku tengok sebelum penamaan calon tu, beberapa bulan sebelum tu, berapa kali dah pimpinan-pimpinan ni turun ke Sabah, ada buat program sukan, kan, sampai panggil pelawak stand up semua untuk datang, untuk bantu Mat Sabah turun. Kau dah buat kerja awal dah ni, dah susah cantik dah ni. Tiba-tiba result satu. Apa masalah dia? Masalah dia in between tu. Apa kau buat? Satu, masalah dia ialah calon. Okay. Contohlah, kau bayangkan, katalah engkau ketua cabang Sipitang. Okey. Ketua cabang Sipitang ada cabang. Ada sekitar. Contoh kita ambil ketua cabang Putatan lah. Kau ketua cabang Putatan. Kau tahu siapa orang-orang kau dekat Putatan. Kau tahu siapa yang boleh diketengahkan sebagai calon. Kalau kau nak ambil calon luar ataupun calon tempatan, itu biasa dispute setiap kali nak penamaan calon. Kalau ada calon luar ataupun calon tempatan. Tapi kalau kata calon luar tu ditetapkan awal dan dia turun dan buat kerja awal, tak adalah kalah. Okay. Tapi bila mana kau buat pelancaran jentera awal, ketua cabang pun dengan semangat lah selepas dinobatkan by system, ketua cabang yang dinobatkan by system menang, saya yakin saya akan jadi calon. So dia pun buatlah kerja. Tutak buat kerja. Tiba-tiba penamaan calon, orang lain jadi calon. Contoh aku cakap terang, Sindu Main. Orang buat kerja lah ni, tutak. Tiba-tiba calon orang lain. Termenung lah memang. Termenung orang. Dah jentera lagi. Sedangkan aku dah buat kerja. Setengah orang dah spend duit. Kan? Mungkin dah ada print baju. Dah order baju. Dah standby poster lah. Tiba-tiba orang lain tanding. Kalau dari segi politik, orang tak back off. Orang akan back off. Bila back off, sebab itulah turun segala gerombolan daripada Semenanjung untuk jaga Sabah. Jaga tempat ngundi, jaga jadi pacar, jadi JDM, jaga pacar.